Okey, apa perbezaan ZX25R dengan ZX6R? Perbezaan dia sangat banyak. Sangat-sangat banyak. First of all, CC lah. Ini 249cc. Yang ini 636cc. So, berbeza cc. Itu the first point lah. Okay, kemudian yang ni sport bike. ZX25R sport bike. Kalau ZX6R ni kategori super sport. Okay, position dia lebih menunduk. Dia macam super bike lah. Okay, sport bike ni dia tak tunduk sangat. Dia okey-okey je. Okay, motor ni memang untuk power. Yang ni untuk features dan sebagainya lah. Dia masih lagi 250. Motor kecil, motor besar. So banyak berbeza mungkin orang yang tanya apa beza ni mungkin baru lagi dalam dunia pemotoran lah. Tapi memang banyak sangat beza. Yang ni 130 horsepower sekali dengan mengenai air lah. Yang ni dalam 46 atau 47 horsepower. So pun dah beza sangat dah. Okay, berbeza kategori, berbeza cc, berbeza power. Okay, kedua motor ni. ZX6R tu 636, ZX25R tu 250cc. Okay, so harap menjawab soalan.